Sebagai ibu bapa, mesti kita mahukan yang terbaik untuk masa depan anak-anak, betul tak? So, hari ini saya nak kongsi sesuatu yang sangat berbaloi. Apa dia? Iaitu akaun emas Junior Public Gold. So, dengan akaun ini sebenarnya, tuan-puan boleh merancang masa depan anak-anak dengan simpanan emas. Yang mana simpanan ini selamat, stabil dan sangat berpotensi terutama untuk jangka masa panjang. Setiap hari kita dengar nilai wang ni semakin susut akibat inflasi. RM50 hari ini mungkin cuma bernilai lebih kurang RM20 je pada 10 tahun akan datang. Jadi apa pilihan kita untuk pastikan nilai simpanan anak-anak kita tidak hilang? Simpanan biasanya mungkin tak cukup, tapi emas mampu terbukti melawan inflasi dan mengekalkan nilainya. Jadi inilah sebabnya kenapa kita perlu membuka akaun emas Junior Public Gold. Mulakan dengan serendah RM100 saja yang sangat-sangat mampu milik dan sesuai untuk semua. Simpanan emas fizikal 100% yang diiktiraf di seluruh dunia. So akaun ini juga boleh diwariskan kepada anak-anak bila mereka dewasa nanti. So dia sangat fleksibel. So kita boleh juga tambah bila-bila masa ikut kemampuan kita. Tuan-puan, bayangkan 10 atau 20 tahun lagi anak kita perlukan dana untuk pendidikan, ataupun dana untuk beli rumah, ataupun dana untuk majlis perkahwinan. Simpanan emas yang kita mulakan hari ini mungkin menjadi penyelamat besar kepada mereka akan datang. Jadi, ini bukan sekadar simpanan tuan-puan, tapi perlindungan kewangan untuk masa depan mereka. Jadi, tidakkah kita rasa bangga dapat menyediakan sesuatu yang bernilai sangat bernilai untuk anak-anak kita. Jadi tuan-puan, jangan tunggu lagi harga emas makin hari semakin meningkat. Klik di beg biru ataupun klik link di bio saya untuk mulakan simpanan emas junior anak-anak tuan-puan mulai hari ini. Jadi jangan lepaskan peluang ini.